Laju-laju ke mana bang? Aku nampak. Hey. Ke mana? Pergi Penang. Ya. Hujan tu nice. Hujan tu naik. Kalau hujan tu nice video. Serius? Ya, serius. Nanti aku nak buat baju, nanti aku bagi hang. Boleh. Baju. Tengah rekod tau. Tengah rekod? Dia tengah rekod. Tak, hang tak payah dekat-dekat pun dia nampak. Okey, Jangan risau. Nak dekat ni. Seronok layan 3 orang. Puas hati. Jam je pasal dah. Ya. Aduh. Berapa minggu lah tak bawa motor. Oh. Dia shaking lah tadi. Okay geng, Assalamualaikum. So bertemu lagi. So kali ni kita akan ke Penang lagi untuk TTS bersama FTP. So FTP dia ada buat meeting lah dekat area Fruit King Parit Bunta. So kita orang akan makan dekat kedai burger Gergasi. So apa-apa nanti kita akan jumpa kat sana. Peace. Laju ke mana bang? Laju-laju ke mana bang? Aku nampak. Hey. Ke mana? Pergi Penang. Ya. Ha? Kerja tu? Ha, chest tu ada lagi. Aku baru nak WhatsApp tadi kat dia ada report minum. Tengok kata awak sebelah aku. Aku nampak hal lalu tu bang. Macam hal hal sebelah aku ni. Laju eh. Tak laju, slow je weh. Penting. Kena record. Tengah rekod ni. Tak. Apa ni? Hujan tu nice. Hujan tu naik. Kalau hujan tu nice video. Serius? Ya, serius. Nanti aku nak buat baju, nanti aku bagi hang. Boleh. Baju. Nanti ya. Yang aku dah hantar order kan. Ha, okey, elok. Okey. Apa roja? So, balik apa? Tak sure. Aku minum mana lah? Geng-geng mana? FTP, Food Throttle Penang. Diorang ada tu. Nanti apa-apa nanti aku roja. Okey, elok hantar orang. Ramai keluar minggu ni up, tak ada KL semua. Oh. Ada selek. Kerja pulang lagi. Betul-betul okey. Betul-betul okey LC kan. Tunggu nanti. Z 900 2020. Amin, insya-Allah. Mana lah? Helmet tadi. Garang. Ya, ini jet ni. Ya, ni ku tu lah. Ini ku lagu ni. Okey, elok. Okey geng, so ni perhentian kita yang pertama lah. Kita RV dekat sini. Seperti mana yang korang akan tahu, kita orang akan ke Penang, akan bertemu dengan Full Throttle Penang, FTP So tu adalah singkatan untuk Full Throttle Penang. Hari ni ada TTS dekat sana. Lebih kurang dalam list tadi ada bubur lebih kurang dalam 30 biji. InsyaAllah akan jadi lebih. So apa-apa di projek. Minyak tu. Oh, lebih. Tengah rekod? Dia tengah rekod. Tak, hang tak payah dekat-dekat pun dia nampak. Jangan risau. Nak dekat ni.
Sihat. Padahal baru jumpa semalam ke? Sihat. Oi, Selamat pergi libur. lagi dia tu. Ni butuh dua. Sihat. Oi, Sihat. Saya pakai mic. Hey. Timing. Tiga setengah. Oi, sampai kak. So ni antara yang akan ke Penang lah. Akan ada lagi mungkin 2 ataupun 3 biji lagi, and then kita akan gerak ke sana. Jauh jumpa depa. Dah jumpa depa. Nak jumpa depa tak kot? Ataupun kita terus ke sana je lah. Kalau kita ni visit Bandar Baru. Bandar Baru pun okey tak? Cuma jalan Bandar Baru tu kita bergalun sikit lah. Berada lah. Tapi okey ya, kalau nak visit jauh ni aku nak beritahu kat depa. Boleh ikut sekali. Depa pun tak gerak ni. Kalau dia orang tak gerak lagi, boleh lah kot kita exit jauh je lah. Kita tengok mana lah. Fruit King. F-R-U-I-T jarak King. Fruit bukan food. Betul. So ni kita akan ke, kita orang mungkin akan exit Jawi. Kalau tak exit Jawi, kita akan terus gerak ke Bandar Baru. Kita akan ke Fruit King Farid Punta. Okay, alright.
best layan. Gindu tu nak layan tu. Ha? Gindu nak layan tu. Angin tak betul. Tak dapat nak layan betul kan? Ha? Tak dapat layan betul kan? Angin kuat gila kan? Oh. Jalan macam gampang kan? Tadi sikit lagi nak accident. Iya. Dia tu puan jom tinggal. Aduh, aku tengah nak laju ni. Aku duk fikir apa tau. Jalan macam gampang. Aku terus stop terus. Lantak korang lah. Korang nak pergi-pergi lah. Jalan macam gampang tu. Tak boleh kan tu. Kan tadi hang dah laju kan? Aku nak masuk gear tak boleh. Aduh, gagal. Babi lah. Gempai. Apa hal lah aku kan. Aduh. Okey, aku terkejut lah depan ni. Ha. Aku tengok, ada kereta. Itu lah. Aduh. Okay geng, sekarang ni kita ada dekat Gunung Semanggul. So yang ada sekarang ni ZX6R, CR Motor 675 dan Rivali lah. So ada lagi yang lain belum sampai. So kita tunggu diorang kat sini. Weh Den, kita tunggu diorang kat sini lah. Tunggu diorang kat sini lah. Aha. Sambil tu kita sini ni aja. Tadi apa yang aku nampak sebenarnya masing-masing semua dah gian lah. So kita orang pun layan-layan lah. Begitulah kehidupan. Yang lain masih lagi kat belakang, so kita tak tahu. So kita orang akan tunggu diorang kat sini lah. Itu je. Belakang sikit. Belakang sikit. Bukan tunggu tempat tengok. Bagi sepatah 2 kata. Ha? Sepatah 2 kata. Seronok layan 3 orang. Puas hati. Jam je pasal lah. Ya. Aduh. Berapa minggu lah tak bawa motor. Oh. Dia shaking lah tadi. Ya dah. Aku dah bagi lah tadi. Okey. Oh, dia cakap apa aku? Tak berani bawa sampai 200. Butuh. Aduh, kalau masuk konten aku ni aku kita kata butuh. Aku nak sampai lah. Ni nak sampai dah ni. Kita nak tunggu sini ke kita tunggu kat Jogam? Tunggu sini je. Nanti bagi patah balik ya? Tak. Kita masih Jalan ni jalan lah. So, saya tu lepak luar. Han cakap apa tadi? Dia tak berani hidup kata. Oh. Mirul.
Han tak berani 200? Han tak berani 200? Pak. Tadi berapa ni kamu? 210. Itu bukan 200. Aduh. Ya. Ha? Oi, sampai jauh. Ha. Aku atas highway tadi layan. Oi. Ramai oi. Jalan. Ha? Ha, kamera dia jelas. Oi, ni ramai. Aku nak kena tegur. Okey bah. Okey. Saya tak nampak. Ah. Okey. Okey. Mantap. Gerak. Let's go. Awet comel ah. Awet comel ah. Weh, tengok. Weh, jangan. Eh, ni straight apa? Kau dia nak belok. Tu straight. Aduh, dah habis straight. Apa dia? Apa yang bahaya? Tak bahaya pun. Ada. Aku tak pakai topeng. Sejuk. Tak pakai topeng. Tak apa. Oh, besar eh. Sama lah pula. Biasa ya.
okey lagi. Ayam dulu.